untuk berkongsi tentang betapa pentingnya selain dari kita memahami hukum hakam haji, selain daripada kita mempersiapkan kesihatan, kewangan kita terhadap haji, tetapi jangan lupa untuk kita menghayati maqasid haji. Maqasid haji ini sangat penting, iaitu tujuan pensyariatan haji itu sendiri. Syekh Abdul Wahab Abu Sulaiman telah mengarang sebuah kitab yang bertajuk Al-Maqasid fil Manasik, iaitu maqasid dalam haji, yang telah kita terjemahkan, di mana Syekh Abdul Wahab Abu Sulaiman telah menyenaraikan 23 maqasid haji yang perlu kita fahami, yang perlu kita hayati. Ia bukan hanya kita beribadah, tetapi kita memahami falsafah, memahami makna, memahami tujuan persyariatan haji. Di dalam buku ini, di dalam kitab ini, ada 5 bab besar yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Wahab Abu Sulaiman. Dalam bab pertama, beliau menceritakan tentang maqasid haji dari sudut akidah. Bagaimana maqasid haji dapat mengukuhkan akidah syahadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bermakna apabila kita menunaikan haji, maka akidah kita makin kuat, akidah kita makin kukuh, pentauhidan kepada Allah SWT semakin kuat. Kemudian Syekh Abdul Wahab Abu Sulaiman menulis tentang maqasid dalam haji berkenaan dengan pensyariatan dan hukum. Ini bermakna tuan-tuan, pensyariatan, hukum-hukum sa'i, tawaf, bermalam di Muzdalifah, wukuf di Arafah, ada maqasid pensyariatan. Ini bermakna setelah kita sa'i, setelah kita tawaf, setelah kita bermalam di Muzdalifah, setelah kita wukuf di Arafah, kita akan memahami makna, penghayatan, falsafah daripada pensyariatan hukum yang ada di dalam haji. Dalam bab ketiga, Syekh Abdul Wahab Abu Sulaiman menceritakan tentang maqasid dari perspektif haji, yang itu tentang pemikiran. Maknanya haji bukan hanya memperkukuhkan dari segi menghayatkan kita, ibadah kita, tetapi memperkukuhkan pemikiran kita. Pemikiran kita yang alami, yang antarabangsa. Pemikiran kita yang ummatik, yang bersifat ummah. Pemikiran kita yang melihat dari kacamata karomah insaniyah, kemuliaan insan. Dan bab yang keempat, Syekh Abdul Wahab Abu Sulaiman mengatakan maqasid haji dalam konteks ekonomi. Macam mana haji ini boleh mengukuhkan ekonomi, bukan hanya ekonomi kepada dalam negara, ekonomi seluruh umat. Dan yang terakhir, Syekh Abdul Wahab Abu Sulaiman menceritakan tentang maqasid haji. Menarik tuan-tuan, dalam kitab ini yang barangkali kita boleh edarkan selepas ini e-books yang telah kita sedang nak cetak, iaitu maqasid haji dari perspektif kebudayaan. Jarang ada orang yang berbincang tentang maqasid haji dari perspektif kebudayaan. Bagaimana budaya yang terbaik ketika musim haji itu perlu diterjemah dan diamalkan apabila kita pulang ke Malaysia. Bayangkan tuan-tuan, jemaah haji seluruh dunia sangat-sangat ta'ayush ataupun sangat-sangat meraihkan kepelbagaian ketika berada di tanah suci Mekah. Apabila kita berada di tanah suci Mekah, kita menghormati perbezaan. Ada yang kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, kulit dan sebagainya. Ada yang mazhab Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi. Ada yang berasal daripada Afrika, ada yang mata sepet, ada yang mata bulat, mata biru, mata hitam. Tetapi kita meraihkan kepelbagaian. Kita menghormati semuanya dalam keadaan yang karomah insan. Kita ambil maklum sekiranya adanya perbezaan khilaf, tanah suci Mekah kita menghormati kepelbagaian. Budaya ta'ayush, budaya tasamuh itu kita hidupkan ini. Jadi apabila kita pulang ke Malaysia, kita perlu teruskan budaya ta'ayush hasil al-fiqh wal-amn wal-salam yang perlu dibawa ke Malaysia, iaitu satu kefahaman Islam yang melihat dari kacamata karomah insan
kemanusiaannya, dari kacamata seorang manusia yang mengiktiraf kemuliaan insan, bukan hanya orang Islam tetapi juga orang Kristen.